لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وحاسب أخلاقنا وواسع رزقنا ونور قبورنا يا الله يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا واهدي بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita dapat bertemu lagi pada kuliah tajwid talaki musyafahah kita. Sama-sama kita muzakarah sebagai tahsin, sebagai pembaikan, sebagai pemeliharaan kita kepada bacaan-bacaan secara bertajwid, secara mengikut tajwid, memperelokkan bacaan yang kita perelokkan. Pada malam ini surah Al-Insyirah. Siap. Tak ada lah. Tapi macam ni Abang tu bertindih-tindih lah. Dia punya apa khoteh agak apa lah, nipis kan, jadi dia ada bayang. Tapi sebelum tu yang kalau Yasin cantik lagi. Kalau Yasin macam mana? Bersih sikit. Dia setting tu kadang-kadang dah tak ingat, dah lupa-lupa kan. Tapi nanti saya murnikan lagi lah. Ini atau lagi surah Atin macam ni lah. Tak tentu dia punya apa. Tapi yang penting adalah dia punya warna-warna dia tu. Kita nampak warna hijau kan. Tapi ni adalah macam sama dal sukun tu kan. Kena ni warna apa? Warna biru kan. Warna hijau kan. Dia tengok kat sini ada nampak macam apa kan. Betul lah kan? Kan? Ni warna biru. Ini hijau. Dia warna merah. Asalnya warna merah kan. Ya. Kalau ini nampak lah apa semua. Dia kena setting lagi lah. Tapi tak apalah, ada itu insyaAllah. Baik, kita tengok pada surah yang seterusnya, surah Al-Insyirah. Surah yang kita baca selalu untuk melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita, membereskan urusan kita. Ya, ada mengandungi 8 ayat. InsyaAllah kita tengok pada hari ini, malam ini, mana yang kita sampai insyaAllah. Baik, kalau kita tengok pada Rasam Osmani yang tuan-tuan ada sekarang ini, yang edisi terkini ataupun inovasi telah berlaku, diletakkan warna-warna kan, tak cukup warna hitam dulu, dah diwarna-warnakan sekarang ni. Jadi kita tengok warna hijau kan, warna hijau ada berapa tempat kat situ dalam ayat ni? Ada 1, 2, 3 ya, 4, 5 kan, 5 kan, ada 5 tempat yang diwarnakan dengan warna hijau ya. Jadi dekat situ semua hukum di situ dibaca secara dengung kan. Cuma dengung-dengung itu yang kita kena perhatikan kan, dia disebabkan apa. Kalau kita nampak pada hijau, kemudian huruf itu ada huruf syaddah ataupun mim ataupun nun yang syaddah, itu kita dah faham lah tu kan, bahawa itu adalah hukum yang dibaca wajib dengung kan. Tidak ada dakwa-dakwi lagi lah. Cuma yang dengung yang lain-lain tu kita kena tengok dengung disebab apa. Okey, nanti kena tengok dengung ada disebabkan ikhfa, ada disebabkan idgham kan, ada disebabkan iqlab kan. Dan idgham tu ada beberapa lagi idgham ya.
Cuma dekat sini yang kita kena fahami, hukum mendengungkan bacaan itu dia akan datang dibacanya apabila ada huruf yang bersifat gunnah. Kan? Apa huruf yang bersifat gunnah? Gunnah ni maksud sifat dengung. Huruf yang sifat gunnah ni huruf apa? Huruf apa? Huruf nun dan juga huruf mim. Apabila nun mati ataupun mim mati, maka dekat situ akan kita tengok apa di hadapannya. Kan? Apabila nun mati ataupun mim mati, kita akan tengok apa yang di hadapannya. Umpama macam mana kita tengok pada carta ni. Kan? Nun mati dan satu lagi dikatakan tanwin, kan? Jadi ini adalah carta yang telah disusun daripada bacaan tanpa dengung, kemudian bacaan dengung. Kan? 1, 2 ni dibaca tanpa dengung dan 3, 4, 5 ni dibaca dengung. Tapi dikatakan tanpa dengung itu pun bukannya maksudnya meninggalkan sifat pada huruf nun tu. Kan? Sifat gunnah dia masih ada lagi, cuma dia dibaca jelas tanpa dengung. Yang dikatakan tu dengung dengan kadar yang melebihi sifat gunnahnya. Dengung tu maknanya mendengungkan bacaan dengan kadar lebih pada satu harakat. Yang ini pula pada mim mati. Kan? Yang ini dibaca tanpa dengung dan yang 2 dan 3 ni dibaca dengung. Jadi kita akan tengoklah kalau mana yang ada nanti pada bacaan kita ni yang dibaca dengung, yang diperhatikan apa sebab dia dengung. Ada 3 sebab dia dengung kalau di dalam hukum nun mati. Kan? Pertama sekali disebabkan apa? Disebabkan idgham. Yang kedua ataupun nombor 3 lah. Nombor 3 ni pertamalah. Nombor 2 ataupun pada 4 ni dia didengungkan disebabkan ikhfa. Yang 5 ni pula dia didengungkan disebabkan iqlab. Kan? Kalau dalam mim mati, kan, mim mati ni pula dia didengungkan disebabkan ikhfa. Yang tadi atas ni ikhfa juga. Kan? Tapi ni ikhfa hakiki. Kan? Tetapi yang ini ikhfa dipanggil ikhfa syafawi. Yang ni pula mim mati yang berjumpa dengan huruf mim didengungkan disebabkan apa? Idgham. Kan? Yang tadi tu yang atas ni idgham juga. Tapi ini idgham ma'al gunnah, ada 4 huruf. Tapi kalau dalam mim mati pula idgham ni idgham mislain. Mim mati yang bertemu dengan mim 2 huruf yang bertemu. Mislain, kan? Ada 2 yang bersamaan, misal ataupun yang samalah, kan? Ataupun dipanggil juga sebagai mutamasilain, boleh juga, kan? Tapi yang mustahak ni apa? Cara baca dia. Cara baca dia yang kita nak ambil cara yang betul, insyaAllah. Baik, kita terus pada ayat 1. Sebelum tu kita isti'adzah dan juga basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna
ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. InsyaAllah kita tengok pada apa yang kita terangkan di sini. Yang pertama sekali bacaan alamna, ya. Alam nashrah. Cukuplah macam tu. Kalau lebih benar tak boleh lah. Warna hijau tak ni? Tak hijau kan? Ini adalah mim mati yang bertemu dengan huruf nun. Jadi dia dibaca tanpa dengung. Okey, disebabkan apa? Disebabkan izhar. Nama dia izhar syafa. Dalam hukum mim mati ya. Jangan cari pula dekat nun mati. Ya, mim mati. Ya, kadang keliru dekat situ tak? Izhar kan izhar halqi gitu kan. Ya. Itu pada nun mati. Jadi jangan dia tak dibaca dengung, tapi bukannya kita meninggalkan gunnahnya. Yang ada pada mim ni juga di antaranya sifat yang dipanggil tawassut. Jadi bila baca tu alamna, alam nash, sempurnakan. Dia jangan alam nashrah. Dia tak boleh macam tu tak. Alam nashrah. Alam nashrah. Nash. Shin tu tafashikan dia. Rah. Ra tu tafkhim. Jangan baca nashrah. Kan? Tapi ada tak budak nama, orang nama Nashrah? Kan? Ada kan? Kita panggil pun Nashrah kan? Kan? Nashrah. Dah tak kena ada nama. Panggil Nashrah. Kan? Ingat dulu ada kawan saya budak-budak masa darjah 1 nama Nashrah. Kita panggil dia Nashrah. Dari segi apa salah tu? Dekat ra tu. Sebab apa? Sebab kita tak tafkhimkan nashrah. Kan? Ada tak nama Farah? Tu jadi kau tebalkan ra tu. Farah benda. Farah. Lepas ni ra ni cuba kita dalam bahasa-bahasa kita kan, kita tebalkan dia kan. Janganlah marah. Marah. Kan? Marah nampak lain tak jadi tu kan. Serahkan semuanya. Serahkan. Kan lawak-lawak sikit je tak kan. Tak ada dalam bahasa kita tu lah dah je tak. Jadi tapi dalam kita membaca Al-Quran, apabila berlaku ra ini, maka kuranglah fasih bacaannya. Kan? Nashrah tu tak boleh lah jadi nashrah. Okay. Jadi ha tu pula pedaskan dia dan dia sifat rakhawah rah. Dia lepas lagi rah. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Ka saja bunyi yang tu. Ka macam kita sebut kaki. Kan? Kaki dah tak perlu kaki. Tak payah walaupun hamasnya di situ ada, bukan tak ada kan. Tinggal lagi apabila dia sukun ataupun kita waqafkan padanya, dia akan jadi begitu. Alam nashrah laka. Lak. Kalau kita berhenti. Kalau laka, laka. Kalau berhenti, lak. Itu pun lak. Macam tu je. Dia jangan terlalu sangat pula. Kan? Sampai lak. Kan? Tak boleh. Dia lak. Laka, laka, sadrak. Okay. So ya, so. Sad. Qalqalahkan dia dengan sifat dengan sughra. Sad. Dan bunyi sadrak tak nak dia. Tak kurang fasih begitu.
Sadrak. Rok. Pastikan ada hamas pada kaf itu, beri hak dan tunaikan sifat huruf kaf apabila dia dalam keadaan waqaf ataupun sukun. Ya. Mana kita waqaf tu kita menyukunkan dia lah, mematikan bunyi kaf tu. Okay? Kita tak baca sadraka. Jadi kurang fasih lah kalau kita baca begitu kan. Boleh tak? Boleh kan? Betul dah tu kan. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Aywa. Sadrak. Okey. Dan ke tu sifat istifal ya. Jangan naik kata sadrak. Rock kan, rock ke bawah. Rock. Jangan rock. Sadrak. Okey, baik. Wa wada'na. Okey, ain yang sukun, ada sifat tawassutnya da'na. Wawa tu biasalah tu dha, huruf dad. Pastikan lidah kita ni dad. Ke arah tepi. Ya, da'na. Ya. Hati-hatilah ain ni kadang-kadang dia jadi hamzah, da. Wa da'na. Dia tak pergi, tak kena dekat ain tu. Da. Sifat tawassut yang ada huruf ain. Da. Dia tak da'. Bukan. Dia wa da'na. Bukan dia wa da'na. Kalau dia baca slow motion, ain tu ada lagi suara dia. Wa da'na. Dia tak berhenti. Dia tak wa da'na. Bukan begitu. Da'na. Ya. Kalau lebih benar pula wa da'na. Dia tak macam tu. Dia bukannya rakhawah. Ada pertengahan antara syiddah dan juga tawassut. Tu dipanggil surah ain. Ya. Okey. Terusnya na tu macam biasalah mad asli dua harakat. Wa wada'na 'anka. Aywa, dengung. Dengung nun mati yang bertemu dengan huruf kaf. Dengung dia disebabkan apa? Disebabkan ikhfa. Ikhfa tu apa? Menyembunyikan nun mati di sisi huruf kaf. Kan? Dia pergi ke belakang. Angka. Dia pergi ke belakang mana? Makhruf kaf. Dia huruf yang awal setelah qaf dipanggil sifat huruf lisan. Tapi huruf lisan ni huruf di pangkal lidah. Huruf lidah. Lidah kita ni bukannya ke ujungnya lah lidah. Lidah kita ni dah sampai ke dalam tu. Kan? Tu yang dia katakan lidah. Kan? Lidah kita ni. Kan? Kalau kita tengok lidah lembu kan. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Daripada mana lidah tu? Daripada ujung lidah tu sampai ke dalam. Kan? Jadi ni lidah kita ni bila dia naik saja lepas pada huruf kha dengan ghain, maka dia akan jumpa huruf qaf dan dia jumpa setelah tu huruf kaf. Sebab tu dia boleh jadi qalqalah ataupun boleh jadi hamas sebab dia huruf lidah. Aqqa. Kan? Sebab ada lidah tu jadi qalqalah. Ada hamas. Kan? Lidah tu sebenarnya yang menjadikan sifat tu. Kan? Anka wizrak. Ain tu ya. Anka wizrak. Okey.
Jadi wiz tu ada huruf zai, jangan lupa bunyikan desiran dia, sofir. Wiz. Wizra. Wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Kebanyakan kadang-kadang saya mendengar tasmik bacaan. Nah ni kebanyakan dia panjang kan. Panjang lebih dengan kadar dua. Wa wada'na. Ada goma macam tu kan. Tapi tak salah baca tu. Kan cuma kurang fasih lah. Kurang fasih kerana apa? Melebihi sangat na tu. Tapi yang kat lain tak adalah bunyi tu. Wa wada'na 'anka wizrak. Macam tu saja. Jadi na tu dia tak dibaca dengan kadar yang lebih lah, dengan 2 harakat. Tengoklah kita baca cara apa. Kalau murattal begitulah bacaan dia. Cukuplah. Na tu 2 harakat saja. Ustaz, gunakan dot lidah pada gunakan lidah yang tepat pada dot ni. Tengoklah sama ada belah kiri atau belah kanan, dua-dua boleh. Mana yang kita terror lah. Kan ada orang terror kunyah belah kiri. Kan ada orang terror kunyah belah kanan. Kan tapi yang sunnahnya kanan lah. Kan jadi lidah kita tu, lidah ni lidah ni kan dia kena dekat mana? Dekat geraham dekat gigi kita yang dinding gigi tu. Bukan topik kunyah tu. Dekat tepi tu. Dot. Do. Atas. Atas. Cuma yang kanan kiri tu tengoklah. Boleh tak jadi kiri? Do. Boleh jadi tapi tak biasa. Do. Tapi kanan lah. Kanan lah yang kita cubalah. Contoh Ustaz, saya geraham dah tak ada kanan lah, tukarlah kiri kan. Jadi kan tak ada lagi geraham kanan dah tak ada kan, tukar pula lagi kan. Do. Janji jangan jadi dal. Do. Do yang dal yang ditebalkan. Sebab apa? Dia guna lidah depan. Dia minta maaf. Ialah lidah depan lah. Kan dia pun tak guna ni, tapi dia hantuk kan lidah tu dekat mana? Dekat belakang gigi depan kan. Do. Dia tak nampak macam jadi tu. Do. Kalau orang dah biasa bunyi, dia dengar, dia boleh tiru lah tu. Tapi meletakkan anggota ataupun organ komponen tu tak betul lah. Do. Kemudian dia ditinggikan pula sebutan dia, mengangkat pangkal lidah. Do. Dia jangan do je. Do. Dia tak do. 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 Kalau dia waqaf pula, minta maaf, kalau dia mati, contohnya macam tu kan. Dia ada dia punya bunyi raqawah dia tu. Dia bukannya kan. Fil ard. Huruf dot. Ada suara dot. Ya. Okey, insya-Allah ya. Okey, sekali lagi wa wada'na, 1 2 mula. Aywa. Allazi anqadha. Okey, allazi tu dia dibaca Allah. Jangan ditengok pula huruf yang ketiga tu dia baca illazi lah ya. Allazi. Kan? Dan allazi ni azi tu. Zi. Kalau kita berhenti kat situ, dia baca dua je.
wa wada'na 'anka wizraka alladhi. Berhenti dua ya. Tapi kita meneruskan bacaan alladhi tu bila berjumpa dengan huruf hamzah. Yang mana mad asli yang dia bertemu dengan hamzah di dalam dua perkataan yang berlainan, maka kita baca dia dengan kadar 4-5 harakat. Alladhi anqadha. Baik, kita tengok pada nun mati bertemu dengan qaf ni dia baca apa? Dengung Tadi nun mati bertemu dengan kaf. Yang ni nun mati bertemu dengan qaf lagi dalam sikit. Kan? Kemudian sifat huruf qaf ni dia isti'ala. Maka bunyikan dia alqa. Okay. Kemudian bariskan dia qa dan dha, kemudian depan dia pula huruf dha anqadha dhahrak. Hati-hati dekat sini. Tiga-tiga huruf ni dia bersifat isti'ala. Qa, dha dan dha. Tiga-tiga tu terangkat pangkal lidah. Ya. Dan pastikan betul dia punya makhraj tu. Jangan baca angkadazah. Selalu baca angkadazah ni. Angkadazah. Dia bunyi qadha dha. Qadha dha. Dha ni bukannya zai dia huruf dha. Dha ni dia tak ada bunyi za, tak ada. Mungkin dah betul dah bunyi dia, tapi dia ada pula bunyi za. Bunyi zai. Qadha za. Tak ada za, tak ada dha. Lidah kita ni dikeluarkan antara dua gigi tu bunyi dia dha. Dha. Jangan bunyi za. Tu tak nak, tu kena buang. Sebab dia tak bersifat safir. Dha ni tidak ada desiran. Ya. Lidah tu dia keluar macam zal, sa. Zal, sa, dha ni di bersamaan makhraj. Ya. Ada kemungkinan juga bacaan kita akan batal. Disebabkan apa? Dha yang menjadi zai. Kan? Maka dekat situ kesalahan tu besarlah. Ya, sebab kita sofirkan dia, lepas tu tak jadi pula. Kalau hilang pula sifat isti'la dia. Ya, baik. Allazi, zal tu tak sama tu. Zal tu bersama dengan dha tadi. Cuma zi. Jangan bunyi allazi, zi tak nak juga. Sebab nak bunyi z tu dekat wizrak tadi. Yang ayat yang belakang ni. Wiz. Itu ya bunyikan. Kalau tidak jangan bunyi. Allazi anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak. Qadha anqadha dhahrak. Aywa. Ya. Insya-Allah. Okey, pada ayat yang ketiga. Cuba sekali allazi, 1 2 mula. Allazi aywa. Wa rafa'na. Okey, wa rafa'na sama macam dha'na tadi. Ya, cuma yang ni dia fa dengan ain fa'na. Wa rafa'na laka. Aywa. Laka. Zikrak. Dia jangan copek benar ya.
Hamas ni dia tak nak zikrak, dia tak nak zikrak. Aywa, bagi masa, bagi ruang untuk kita menyempurnakan sifatnya. Sebab tu kalau nanti takut dia bertukar pula sifat daripada Hamas, di kol-kolah pula. Zikrak. Tak nak dah. Ya. Wa rafa'na laka zikrak. Zikrak. Begitu ya. Ada dua kaf. Satu kaf yang sukun memang sukun, satu lagi kaf yang berbaris tapi disebabkan kita waqaf. Jadi seolah-olah macam kita menyukunkannya. Memanglah kita berhenti itulah bacaan dia. Ya. Okey, terus sekali wa rafa'na 1 2 mula. Wa rafa'na laka zikrak. Zikrak. Fa inna ma'a. Okey, nun syaddah ya, nun syaddah yang dikatakan apa? Wajibul gunnah. Jadi fa inna ni nun syaddah yang diletakkan situ, dia merupakan bacaan yang wajib untuk didengungkan. Apa sebabnya? Sebab ada dua nun sebenarnya. Nun syaddah ni setiap huruf yang diletakkan syaddah kan, sebenarnya kalau ikut padanya dia ada dua. Jadi makna dekat sini ada dua sifat gunnah. Jadi jadilah pada hukumnya bacaan tu wajibul gunnah. Fa inna. Dan in tu, i tu tak boleh panjang dah ya. Sebab i tu dah hamzah duduk bawah tu, tapi sebenarnya bukan sebab hamzah duduk bawah tu je. Dia adalah inna. Fa. Jadi fa tu tak boleh baca fa in. Salah. Kalau baca begitu, kat sini sebab kita dah biasa ada ayat-ayat yang kadang-kadang tu kan, contohnya hamaim, ada baca hamaim, hamaim tu kan. Ni fa inna. Okey. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jaga-jaga sin, jangan jadi uns dan us. Teruskan. Dia ada rakhawah pada sin tu. Us. Jangan us berhenti. Tak boleh. Dia us. Usri. Bismi. Baru tak ada bisa. Kalau tidak jadi bisa milah. Berbisa. Ya. Dia usri. Yusra. Ma'al usri yusra. Begitu sebutan dia. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Huruf sin sama. Sama dia punya bacaan usri tu. Inna tu pun sama. Cuma dia tak ada fa saja. Okey, kita teruskan. Tapi kalau kita meneruskan bacaan, kita kena ingat bahawa di hujungnya tu adalah tanwin. Jadi dia akan jadi apa? Selalu kita taruh ni kan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ
faragh, faragh, faraghta fansab. Ini kita jumpa nun mati bertemu dengan huruf sad. Tadi nun mati bertemu dengan huruf qaf. Sebelum tu nun mati bertemu dengan kaf. Yang ini nun mati dengan sad. Sad ni juga sifat isti'la. Jadi tinggikan bunyi dia. Fansa. Aywa. Yang tadi tu anqa. Atas pula anka. Beza dengan dengan fang. Ya. Fansab. Bunyikan sa, sab, sab. Aywa. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Wa ila rabbika wa ila rabbika far. Nak tafkhimkan ra tu ada takrir dia. Far ghab. Okey, cuba fa idza faragta fansab. Terus farghab dengan fansab tu sama ba sukun. Sama ba sukun. Bila ba sukun maka dia dibaca qalqalah, melantun. Fansab, farghab. Cuma pada farghab ni hilang pula tanda sukun ni, tak ada tanda. Berbagi ko, tak berbagi ko, itu dia tanda sukun. Kan? Apa sebab dia? Sebabnya apabila selepasnya itu, kalau katakan kita nak membaca secara sambung, di hadapannya itu adalah huruf ba. Mana ba? Ba kat sini . Ni ba . Nampak tak ada sukun, ada tanda syaddah ni. Kan? Contohnya lah kalau kita baca فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Ya, kalau kita kan selalu kita nak baca sambung kan. Bila dia berjumpa dengan ba, sebab tu kalau tuan-tuan tengok, pernah tak tuan-tuan tanya ni? Kau tak pernah tengok? Pernah tengok kan? Baru hari ni tengok. Baru hari ni nak jumpa orang tak? Kan? Sebelum ni macam tak nak jumpa, tak nak tengok ke? Itulah dia. Sebab dia. Sebab itulah tak ada sukun dihazafkan. Sukun ni menunjukkan ba ini adalah bacaan idgham sekiranya nak dibaca sambung kepada surah At-Tin. Maknanya tak bolehlah kita tinggalkan baca basmalah tu. Kan? Wa ila rabbika farghab. Wattini wazzaitun. Tak boleh. Sebab ini mufassal. Surah kita ni, Al-Quran ni dipanggil mufassal. Di antara mula daripada Qaf sampailah An-Nas. Itu pun terbahagi daripada 3 tu. Yang ini kita ambil Ad-Duha sampai An-Nas. Kan? Al-Quran ni dia lebih dengan mufassal kata Nabi SAW. Kan? Dia ada sabak ni 7 ayat yang panjang. Lepas tu mi'in ayat yang 10 daripada mi'atun. Lepas tu masani ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Quran ini lebih dengan mufassal. Inilah di antara dia yang dipisah-pisahkan dengan apa? Dengan basmalah. Kan? Ataupun dengan jumlah ayat yang dipendek-pendek, ataupun kita kata ayat lazim. Kan? Jadi bila kita baca, kalau katalah kita ni nak membaca secara wasal pada At-Tin tu, maka itulah. Tapi jangan kita berhenti sekat tu pula. Kan? Lepas pada tu kita bacalah
wattini wazzaituni watturi sinin. Bolehlah kalau kita nak berhenti kan. Ya. Begitulah ya. Serba sedikitlah pencerahan pada bacaan surah Al-Insyirah. Semua baca lazim mesti baca bismillah atau pada Ya. Baca semua. Semua. Bismillah. Ada basmalah tu permulaan surah maka bacalah. Cuma apabila dia di antara pertengahan ayat kan tidak disunatkan baca basmalah. Dan bahkan ada satu surah yang dipanggil surah Al-Bara'. Surah apa? Surah At-Taubah. Kan yang tak ada bacaan basmalah, tak sunat baca basmalah tu. Ya, terus pada bara'atun minan. Tak sunat bukan salah lah. Kalau baca tak boleh baca. Tak sunat bahkan kesalahan. Makruh kita baca. Kan? Tapi ada pun kalau di pertengahan di antara surah ni kan tak sunat juga kita bukan tak sunat tetapi adab yang besarnya adalah isti'azah. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa surah yang dulu? Lau anzalna contohnya kan. Tak perlu lagi basmalah. Ya, adab dia yang besar sebenarnya di dalam baca Al-Quran ni adalah isti'azah. Kan? Apabila kamu nak membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Maka mintalah perlindungan dengan Allah dari syaitan rajim. Tapi tak salah lah pula kita nak baca bismillah tu tapi jangan meninggalkan isti'azah tu. Kan? Contohnya bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Sebab tu kadang-kadang sekarang ni ada orang yang nak meninggalkan bacaan Fatihah, tak ada masalah. Tapi jangan lupa baca isti'azah. Ada orang tu ya Allahu la ya. Kan? Allahu la ilaha illa ataupun wa ilahukum tu. Sebab ayat Quran bila kita nak memulakan bacaan maka adabnya adalah dengan mendahulukan dengan bacaan isti'azah, perlindungan kepada dengan Allah dari syaitan yang dirajam. Kan? Insya-Allah lah sebagai kita punya pengulangan Allahuakbar, mudah-mudahan tiba untuk kita sama-sama meneruskan untuk amal yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.